Pada usia 40 tahun, sepatutnya anda belajar sesuatu di dalam kehidupan anda. Pada umur 40 tahun, anda sudah ada tabungan yang cukup. Tetapi, sekiranya anda tidak ada tabungan yang cukup, hutang keliling pinggang, kais bulan makan bulan, anda patut tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan masa hadapan. Anda wajib belajar ilmu kewangan secepat mungkin dan perbaiki kewangan anda dengan segera. Selagi anda masih ada kudrat 4 kerat untuk bekerja dan berusaha, masih belum terlewat atau terlambat. Tetapi kaedah ini tidak akan berjalan dengan pantas. Buat perkara yang betul dari sekarang. Dalam masa 5 hingga 10 tahun dari sekarang, kewangan anda akan berubah. Saya kongsikan 10 prinsip kewangan yang wajib anda ikut untuk mengubah kehidupan anda di masa akan datang. Pertama, disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 10% sahaja daripada pendapatan setiap bulan. Kedua, simpan dahulu dan belanja kemudian. Tetapi jangan belanja berlebih-lebihan. Jangan tunggu duit lebihan baru mahu menabung. Ketiga, sentiasa hidup di bawah kemampuan. Bukannya ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. Keempat, berpada-padalah kepada berhutang. Jangan sekali-kali berhutang, kecuali pada perkara yang benar-benar jadi keperluan yang mendesak. Kelima, jika perlu membeli sesuatu dan perlukan bayar secara ansuran, bermakna anda masih belum mampu. Menabung dahulu, apabila cukup duit tersebut, baru beli perkara yang anda mahukan. Keenam, jangan sesekali melabur, kecuali gunakan duit lebihan daripada tabungan 6 hingga 12 bulan pendapatan. Selagi belum cukup tabungan, fokus tambahkan tabungan terlebih dahulu. Ketujuh, pelaburan yang terbaik adalah ilmu. Baca buku dan hadir seminar kewangan. Jangan berhenti menambahkan ilmu tentang kekayaan dan kewangan. 8. Tukar persekitaran yang betul. Circle yang sentiasa obses tambahkan ilmu dan bina kekayaan dan lupuskan hutang. Circle ini akan menentukan masa depan anda daripada sekarang. Kesembilan, sentiasa tingkatkan pendapatan dan pelbagaikan super pendapatan untuk tambahkan tabungan. Jangan bergantung kepada satu pendapatan sahaja. Sekarang ni banyak pendapatan sampingan yang boleh kita buat. Yang terakhir, setiap kali pendapatan bertambah, tambahlah tabungan. Jangan sekali gunakan kenaikan pendapatan untuk tambah komitmen hutang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat yang baik untuk anda dan boleh follow saya untuk info lebih lanjut mengenai emas.